Kemudian kalau kita tengok di dalam kitab hak Imam Nawawi buat, dia kata kita baca Quran ni afdal sekalinya, comel sekalinya, kita guna 4 kelakuan. Tu. Nah, kita baca Quran paling afdal sekalinya iaitulah kita baca dengan keadaan 4 kelakuan. Imam Nawawi sebut dalam kitab Tibyan fi adabi hamalatil Quran. Nah, mana dia 4 kelakuan? Nombor 1 dia kata ayyakunal qari tahiran, bahawa adalah orang yang nak baca Quran ia kena suci, maksudnya kena ada air semaya. Tu molek sekali. Kita baca dalam keadaan kita ni ada wuduk, ada air semaya. Boleh kita nak baca dengan tak ada air semaya, tak apa, kita ingat mulut misalnya dah. Tapi comelnya kita ambil air semaya, ada air semaya tubuh kita, itulah paling comel sekali. Tu satu. Nah, ayyakuna tahiran, bahawa adalah seorang yang baca saat ni tu suci, yakni daripada hadas kecil. Hadas besar tak kena kecek dah. Itu satu. Nah, nombor 2 pula ayyakuna mutawajjihan lil qiblati, bahawa adalah orang nak baca Quran ni ia kena duduk menghadap ke belah. Tu comel sekali. Kita baca Quran di dalam keadaan kita tu menghadap ke belah. Nah, pasal apa? Kerana dia sebut dalam hadis kiblat ni ia panggil afdalul jihad. Jihad kiblat adalah afdalul jihad, selebih-lebih jihad ialah jihad kiblat. Nah, gak kita baca Quran anaknya kita hadap pada pihak kiblat. Itu yang kedua. Manakala yang ketiga, kita baca Quran tu ayyakuna nazaran, bahawa adalah pembaca Quran saat ni tu nazaran, ia kena baca dalam bentuk ke tengok surat. Itu comel kali. Kita baca tengok di surat, artinya kita ambil Quran buka baca. Walaupun kita kata kita ingat Quran, kita laca Quran, tapi hak paling afdalnya kita baca dalam bentuk ke nazaran, tengok pada surat, tengok pada Quran. Nah, apa? Allah yarham tu udahlah kata, kalau kita baca Quran tengok di surat, ia panggil boleh follow 2 bahasa. Nombor 1 boleh follow baca Quran. Nombor 2 boleh follow kita syukur di atas nikmat mata Tuhan kita. Tak gitu? Boleh kita syukur di atas nikmat matanya, guna dia untuk tengok Quran. Kita guna dia tu untuk melihat Quran. Tu boleh satu pahala pula dah. Nah, tu yang ketiga. Kita baca dengan jalan nazaran. Nazaran tu mana kita tengok surat. Kita laca ingat di mulut. Nah, tapi paling comel kita buka surat tengok. Nah, buat apa tu? Supaya kita nak kau pahala selaginya, ialah boleh pahala kita syukur di atas nikmat mata yang Allah Ta'ala beri kita. Tengok nah. Yang kepaknya ayyakuna jahran. Imam Nawawi kata bahawa adalah baca dia saat ni tu kita kena baca derah. Derah setara mana? Derah sebagai derah yang pertengahan, yang tidak mengganggu ke orang lain. Artinya kita nak baca Quran ni
kalau kita baca susih mulut kan boleh, tapi kurang afdal dia panggil. Hak afdalnya lagu mana? Kita baca bunyi suara tu baik, sekurang-kurangnya telinga kita sendiri itu dengar sederhana mulai. Itulah pak perkara Imam Nawawi sebut paling-paling kurang adab ataupun cara bahasa yang kita nak baca Quran itu paling kurang sekali. Kalau kita tengok lagi kitab ya tu banyak lagi dia sebut, tapi hak penting-penting pak perkara sana ni. Kita baca dalam keadaan suci ada air semaya, kita baca dalam keadaan menghadap ke belak, kita baca dalam keadaan tengok surat, kita baca dalam keadaan derah sebagai derah yang pertengahan yang tidak membawa pada ganggu orang ramai. Ingat dah? Tu baca Quran. Kita baca Quran, dia nak baca Quran ni. Tapi ada juga dia mau duk kecek susi-susi, kata kalau mau baca tak kena dengan kaedah tajwid berdosa tambah. Tu gua hak sani dah tu. Gua hak sani juga tu. Agak atau hak sani kakak, hak ni adik. Nah, agak duk pegang hak tu, haji tak berani nak baca Quran. Kita jangan pesen tu. Bacalah walau kita tak erti kaedah tajwid sekalipun, tapi kosak di hati kita kok mana-mana aku ni nak baca penuh meliti tentang kalam Allah aku tak kuasa cerak. Maklumlah moga hak nu cakap pai Tuhan. Aku tak kuasa cerak, tapi walau bagaimanapun aku nak baca juga atau kosak nak belajar. Kita kata kalulah kita duduk situ tu dah. Tuhan tak baik salah. Kita kosak nak belajar. Lepas tu mengikut kaedah tajwid. Dia kata bukan kita kena tahu. Kita baca lagu ni bila lagi pelaga dengan kaedah tajwid kena. Tak apa dah tu. Walaupun kita tak pandai nak sebut ikhfa, iqlab apa semua sekali, tapi bila kita baca pesen ni, pergi pelaga dengan kaedah tajwid, ia panggil ikhwadah lagu ni. Ya sini panggil izhadah lagu ni, tak apa dah dia kata. Tu kita jangan dak buat cocek sangat dengan buku baca Quran. Haji tak saya baca langsung. Dia panggil takut nak hala kaki hingga tak tahu tak dalam tahu. Tak boleh lagu tu kena tipu dah tu. Kena tipu.